Orang mencari pelaburan ataupun simpanan yang selamat ataupun yang kekal untuk masa akan datang. Kalau kita tengok ke belakangan ni lately ni, dan lagi di social media lah, kita nampak orang ramai mula tertarik dalam pelaburan emas ni. Apa pendapat Tuan Madi? Kenapa orang ramai, masyarakat mula tertarik dengan emas kebelakangan ni? Pertamanya disebabkan oleh berlakunya perubahan dari segi teknologi itu sendiri. Maknanya masyarakat ataupun orang ramai mula mendapat pendedahan tentang apa kelebihan emas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka mencari simpanan ataupun pelaburan yang lebih selamat untuk masa akan datang. Itu maknanya yang dari segi pertama adalah disebabkan oleh berlakunya perubahan dari segi media sosial itu sendiri, dan yang kedua adalah disebabkan berlakunya penambahan atau orang mencari pelaburan ataupun simpanan yang selamat ataupun yang kekal untuk masa akan datang. Okey.